Pernah tak terfikir, macam mana kalau semua gunung kat dunia ni sebenarnya datang dari satu sumber yang sama, satu sumber tunggal yang mistik? Hari ini, kita nak bongkar satu misteri yang melangkaui geografi dan imajinasi, satu nama yang cukup gah dalam mitologi dan kerohanian, Gunung Kaf. Cuba bayangkan sekejap, sebuah gunung yang bukan sekadar sebahagian daripada landscape, tapi paksi di mana seluruh dunia kita berputar. Ini bukan fantasi semata-mata tau. Inilah asas kepada legenda purba yang betul-betul mencabar pemahaman kita tentang realiti. Dan legenda inilah yang akan kita rungkai sama-sama. Petikan ni, memang kena sangat untuk gambarkan misteri Gunung Kaf. Ia bukan setakat formasi batuan biasa. Ia adalah sempadan antara alam nyata kita dengan alam ghaib. Jadi, apa sebenarnya Gunung Zamrud yang dikatakan jadi rumah bangsa jin ni? Okey, untuk faham misteri ni, kita kena mulakan dari awal. Macam mana cerita-cerita lama gambarkan gunung yang agung ni? Menurut tradisi, apa sebenarnya Gunung Kaf? Senang cerita, Gunung Kaf ni dianggap macam ibu kepada semua gunung lain. Cuba bayangkan, menurut sumber macam kosmologi Al-Qazwini, setiap banjaran gunung kat dunia kita ni ada akar bawah tanah yang bersambung terus ke sana. Jadi, dia macam pusat rangkaian geologi yang kita tak boleh nampak. Dan kat sinilah ceritanya jadi makin luar biasa. Legenda kata ia diperbuat daripada zamrud hijau tulen dan warna kebiru-biruan langit kita ni sebenarnya cuma pantulan daripada Gunung Agung ni. Ia juga dipercayai berfungsi macam pasak gegasi seperti yang disebut dalam Al-Quran untuk stabilkan bumi supaya tak bergoncang. Setiap tempat mitos mesti ada penghuninya kan? Jadi, kalau gunung ni special sangat, siapa atau apa yang tinggal kat puncak tersembunyi dan lembah gaibnya tu? Jom kita tengok siapa yang dikatakan menetap di sana. Tentulah, yang paling terkenal, Gunung Kaf ini dikenali sebagai alam jin. Inilah sempadan mistik di mana dunia manusia berakhir dan dunia mereka bermula. Satu tempat yang penuh dengan kuasa, misteri dan makhluk yang diperbuat daripada api tanpa asap. Tapi, kosmologinya sebenarnya lagi kompleks dari itu. Menurut beberapa riwayat, bumi kita ni cuma satu daripada 7 lapisan dengan Gunung Kaf sebagai pusatnya. Nah, jadual ni tunjukkan hierarki penghuni yang menakjubkan bagi setiap lapisan. Dari kita, manusia, di atas, sampailah malaikat di lapisan paling bawah. Ini bukan senarai biasa-biasa. Ini pandangan tentang alam semesta yang tersusun rapi di mana setiap makhluk ada tempatnya yang tersendiri. Yang menariknya, legenda ni tak berhenti kat satu gunung je. Ada pula konsep dua gunung suci. Gunung Kaf, tempat tinggal 70 wali lelaki yang dikenali sebagai Rijalul Ghaib, dan satu lagi, Gunung Nuan, tempat tinggal 30 wali wanita. Ini seolah-olah menunjukkan ada keseimbangan dan kepelbagaian yang mendalam dalam dunia rohani yang tersembunyi ini. Mungkin, salah satu kisah yang paling menakjubkan pasal Gunung Kaf ni datangnya dari peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan agung baginda tu, diriwayatkan yang baginda bertemu sesuatu yang tak disangka-sangka kat sana. Satu komuniti Bani Israel yang dah lama hilang. Komuniti ni cara hidup dorang, memang kita susah nak bayangkan. Rumah dorang sentiasa terbuka, tanda tak ada jenayah atau tamak haloba. Orang yang meninggal dikebumikan ke halaman depan. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai peringatan berterusan tentang kematian. Kehidupan mereka ni cerminan zuhud dan ketakwaan yang mendalam. Satu dunia yang sangat-sangat berbeza dari dunia kita. Okey, dengan semua kisah yang luar biasa ni, Gunung Zamrud, jin, komuniti yang hilang, soalan yang paling jelas dalam fikiran kita ialah, kalau ia wujud, kat mana sebenarnya tempat ni? Inilah soalan utamanya kan? Pencarian Gunung Kaf ni dah buat ramai sarjana dan pengembara pening kepala berabad-abad lamanya. Adakah ia satu tempat yang boleh kita lawati? Ada tak atas peta? Nampaknya jawapannya tak semudah itu. Macam-macam teori ada, semua tunjuk arah berbeza. Ada yang kata antara Jordan dengan Arab Saudi, ada yang cadangkan Yaman, Parsi, malah ada yang kata dekat dengan lokasi tembok Zulkarnain yang misteri itu. Hakikatnya, tak ada siapa pun boleh setuju. Dan mungkin itulah petunjuk terbesar. Entah-entah kita semua cari di tempat yang salah. Dan di sinilah kita sampai ke satu titik perubahan yang sangat penting. Macam mana kalau pencarian tu bukan pasal geografi? Petikan ni bagi satu kemungkinan yang radikal, bahawa Gunung Kaf ni bukan destinasi fizikal, tapi sebuah realiti rohani.
Ini membawa kita dari alam peta ke alam metafora. Dalam tradisi mistik Islam, terutamanya Sufisme, gunung ni dilihat bukan sebagai satu tempat, tapi sebagai satu simbol yang sangat kuat untuk perjalanan rohani. Dalam pemikiran Sufi, perjalanan ke Gunung Qaf ni sebenarnya perjalanan ke dalam diri. Cuba tengok jalan ni. Ia melambangkan usaha seorang pencari kebenaran mengatasi ego, itulah pendakiannya, untuk akhirnya sampai ke puncak pencerahan rohani. Jadi ia bukan lagi pasal mencari satu tempat di dunia, tapi tentu mencari Tuhan di dalam jiwa. Jadi, sama ada ia Gunung Zamrud di hujung dunia atau puncak kesedaran dalaman, Gunung Qaf ni secara konsisten berfungsi sebagai satu ambang, garis pemisah antara yang biasa dan yang luar biasa, antara yang fizikal dan yang metafizik. Kita dah teroka dua pandangan yang sangat berbeza, gunung fizikal yang menahan dunia dan gunung simbolik di dalam jiwa. Jadi, lepas kita timbang kedua-dua belah pihak, macam mana kita patut faham legasi Gunung Qaf ni? Di satu pihak, kita ada kisah kosmologi purba tentang Gunung Zamrud yang jadi pasak dunia, satu legenda untuk jelaskan alam fizikal. Di pihak lain pula, kita ada simbol abadi untuk perjalanan dalaman ke arah kebenaran dan pencerahan. Dua idea yang berbeza, tapi di bawah satu nama yang sama. Jadi, kenapa semua ni penting untuk kita hari ini? Sebab legenda macam Gunung Qaf ni buat lebih daripada sekadar menghiburkan. Ia buka tingkap untuk kita lihat cara nenek moyang kita faham alam semesta. Ia hubungkan kita dengan mitos-mitos purba dan yang paling penting, ia tunjukkan pada kita kekuatan simbol dalam pencarian makna hidup yang tak pernah habis. Pada akhirnya, mungkin tujuan Gunung Qaf bukanlah untuk ditemui, tetapi untuk dicari. Ia adalah peringatan yang padu bahawa perjalanan yang paling penting selalunya bukan merentasi dunia, tapi melalui lanskap jiwa kita sendiri. Saya akan tinggalkan anda dengan soalan ni. Sama ada ia sebuah Gunung Zamrud yang tersembunyi ataupun puncak kesedaran rohani, misteri Gunung Qaf terus menjemput kita untuk meneroka sempadan dunia kita sendiri dan juga dunia di sebaliknya.